Dan tuan-tuan dan puan yang hadir sebagai peserta private webinar membina 1 juta yang pertama pada malam ini. Saya ucapkan tahniah tuan-tuan dan puan. Hari ini orang dah bersiap untuk balik kampung, ada yang dah pergi bercuti. Tapi tuan-puan buat apa yang orang lain tak buat. Tuan-puan datang belajar. Tuan-puan, orang kaya ni, orang betul-betul kaya ni golongan 1% tuan-puan. Kalau kita nak jadi golongan 1%, kita kena sanggup buat apa yang golongan 99% tak sanggup buat. Yelah, 99% pergi bercuti, dah pergi mana-mana kan. Tapi tuan-puan sanggup tinggalkan buat apa yang orang lain tak buat, tuan-puan datang belajar. Okay. Jadi tuan-puan, malam ni objektif kita adalah untuk belajar, untuk tuan-puan lihat bagaimana mencapai 1 juta yang pertama. Berdasarkan pengalaman saya sudah hampir 20 tahun. Okey, tapi saya ingatkan tuan-puan, saya bagi jaminan yang 1.5 jam memang tak cukup untuk tuan-puan faham semua. Tapi sekurang-kurangnya kalau ada satu perkara, satu poin yang tuan-puan dapat belajar malam ni dapat mengubah kewangan tuan-puan jadi lebih baik pun alhamdulillah. Okey. Sebab tuan-puan, proses kita nak membina kekayaan ni dia bukan buat satu perkara sekali, 2 kali, 3 kali, bukan. Dia kena buat perkara yang betul berkali-kali. Sampai jadi sebahagian daripada diri kita. Barulah kekayaan datang kepada kita. Datang sekali belajar malam ni, lepas tu dah tak buat apa dah. Takkan ke mana-mana lah tuan-puan. Mudah-mudahan malam ni, kalau dapat jadi turning point untuk tuan-puan pasang cita-cita, ada target, nak membina 1 juta yang pertama, mencapai financial freedom, tak kerja pun ada kewangan yang kukuh. Pada saya dah bagus dah. Tuan-puan, saya sangat yakin lah tuan-puan, event kelas yang begini, G100 buat setiap minggu tahu sebenarnya. Speaker setakat ni tuan-puan dalam event private webinar ni 3 speaker je. Syarat nak jadi speaker dalam G100 ni adalah network dealer, network terbesar dealer public gold. Kerja kami tak jual emas. Walaupun kami adalah dealer emas public gold dan kami adalah network terbesar dealer public gold, kami tak jual emas. Yang jual emas adalah public gold. Tuan-puan nak beli emas, pergi beli dengan public gold. Kerja kami ialah bagi tuan-puan ilmu, sebab kami sangat yakin bukan emas yang menjadikan kita kaya, yang menjadikan kita kaya ialah ilmu tentang emas.